Untuk tema championship yang kedua, aku akan menggunakan deck abang kawasan iaitu Boboiboy Genta. Ini adalah kad yang wajib korang ada dalam deck ni kalau korang nak main deck Boboiboy Genta. Kita deck Genta, mana kad Mecha Genta? This is not my level, bro. Ni adalah deck list untuk deck ni, korang boleh pause dan save untuk rujukan. Kedua kad ini adalah enjin kita untuk kita menggerakkan deck ini. Efek kad ini adalah jika pernah menggunakan Boboiboy Halita, tukarkan kad ini dengan kad Boboiboy Gentar dari deck dan aktifkan efeknya. Kalau kita dah pernah menggunakan Boboiboy Halita, kita akan boleh terus summon kad Boboiboy Gentar daripada deck untuk digunakan. Cara yang kedua, kita menggunakan kad sokongan ini. Tukarkan kad ini dengan kad jenis Boboiboy tahap kedua dari deck dan gunakan efek baru kad tersebut. Jadi, ketika kita menggunakan kad ini, kita bolehlah menukarkan kad di zone aktif kita dengan mana-mana kad Boboiboy tahap kedua dari deck dan pakai efek tersebut. Dan pada waktu itu, kita akan menggunakan Boboiboy Halita ini. Jadi kita akan tukar kepada kad ini dan automatik kita akan sambung lagi untuk tukarkan kepada Boboiboy Genta. Okey, jadi untuk step yang ketiga pula, kita boleh menggunakan kad sokongan fusion untuk kita menukarkan kad di zone aktif kita dengan Boboiboy Gentar di dalam deck. Selain daripada Boboiboy Gentar, deck saya juga mempunyai Retaka Voltra dan juga Retaka Crystal. Saya guna Retaka Voltra dan Crystal ni kerana dalam deck kita mempunyai banyak Boboiboy Gempa dan juga Boboiboy Halita. Retaka Voltra dan Retaka Crystal juga mempunyai HP attack yang tinggi untuk kita senang secure point di zone menang. Dan yang terakhir sekali, saya juga menggunakan Hangkasa automatik menang sekiranya ada kad Retaka di zone menang atau kalah kita. Jadi itulah sedikit perkongsian saya untuk kita buat deck bertema daripada pack Techno Breaker dan juga starter deck Elemental.